B, kenapa kita kat sini? you tanya I, kenapa I kat sini? Semua orang macam pelik, kenapa tiba-tiba I buat tiramisu tapi I lepak sini. Dia macam ni tau. Kita sebenarnya nak ambil jalan-jalan. Nak ambil mood. Tadi mood. Adam, you tahu tak tadi kita orang naik escalator ni? Damn, dia ada. Oh man, you tengok ni. Bapak cantik gila. That's why I said I want to come here. You see. Lawa. Ui, lawa. Inspirasi. Siapa yang lupa, Mami tunjuk balik. So that's why macam diorang kan, macam tim Mami tadi. Diorang ajak Mami pergi Taman Melati. Ajak pergi Walls Walk. Kan? Ajak pergi Jesco. But I don't want to go there. I want to come here sebab Star Hill ni you boleh nampak tau. You can see bawah sana. Nampak tak? Kat situ ada tu. You see? Nampak? Ada Coach, Cotton On, Dior. Nampak tak? Ni Uniqlo. So here brand-brand yang besar. So bila korang nampak brand-brand besar ni, korang akan fikir cara how do they sell? Faham tak? Macam mana diorang marketing diorang punya brand. Macam tu lampu. You kena tengok benda-benda tu tau. Ambil inspirasi daripada orang. Bila you tengok kedai orang, macam contohlah Uniqlo ni itself.